Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat-sahabat di luar sana, ibu-ibu, ayah-ayah dan adik-adik yang sedang menonton rancangan ini. Hari ini saya nak bercakap pasal kerjaya-kerjaya yang baik, peluang-peluang yang bagus untuk kita, anak-anak anda di luar, bekerja sebagai pegawai-pegawai ke atas kapal yang profesional. Kalau kita cakap pasal laut, kita boleh belajar sebagai cadet deck. Cadet deck. Kita akan jadi third officer. Lepas third officer, kita juga akan jadi second officer. Dan selepas second officer, jadi chief officer. Lepas itu kita jadi captain, iaitu master mariners. Kalau kita balik ke darat juga, dengan kelulusan yang kita ada, kita boleh kerja sebagai pegawai pelabuhan, superintendent, pengurus, pengarah dan juga pilot. Pilot untuk bawa masuk kapal daripada tengah ke jabatan, ke tambatan, jeti dan terus bawa lagi pergi ke laut. Lepas tu dengan syarikat perkapalan kita boleh jadi manager, pengarah, superintendent dan juga ship owner kalau kita ada duit. Kalau tengok graf sekarang, gaji-gaji kalau third officer bermula dengan RM8,000 sebulan gaji. Tak termasuk allowance, tambahan dan lain-lain. Naik second officer, mula gaji RM15,000 sebulan. Selama 2 tahun bekerja, masuk kolej, pas, lulus chief officer, dengan permulaan gaji RM30,000 sebulan. Lagi 2 tahun, jadi master, pas, jadi captain, gaji bermula dengan RM40,000 sebulan, hingga menjangkau RM70,000 sebulan gaji. Jadi captain, sudah dapat gaji RM40,000, naik sehingga maksimum RM70,000 hingga RM80,000 sebulan. Jadi peluang-peluang ini memang luas sekali. Beribu-ribu pekerjaan masih kosong untuk dapatkan tenaga profesional daripada kapal. Tuan-tuan boleh memilih untuk hantar anak anda pergi ke pusat latihan yang kami ada di Ranako yang terletak di Kemaman, Terengganu, berdekatan dengan sebelah Pelabuhan Kertih dan juga sebelah Pelabuhan Kuantan. Kita di tengah-tengah sini. Dengan mula kursus Diploma Nautical Study. Syarat-syarat dia senang saja. SPM 5 kredit. Bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Dah lulus semua, boleh datang sini, ambil Diploma Nautical Study, pengajian 2 tahun di kolej dan setahun praktikal di laut. Di tempat kita cuma menerima 24 student intake bulan Oktober bulan akan datang dan sambung bulan Oktober akan datang 24 student nautical study. Jadi ini peluang yang kita perlu tokai. Saya harap tuan-tuan, kawan-kawan di luar sana, kalau tak tahu bagaimana maritime, sila kontak Ranako. Itu saja hari ini yang saya nak cakap pasal nautical study pada kawan-kawan semua di luar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.